Kemudian hati tarik satu kita dah letak. Ni ada lagi satu. Kita letak kemudian lah. Kita letak banyak. Ni. Kita peringkat. Kalau 10 jenis orang ambil. Ini lagi tambahan lah ni. Ni kira ni kita nak masuk. Lagi kita hidang lah. Kita akan hidang. Daripada sini kita hidang lah. Okey. Buah saya dah potong letak dan kita ada lagi standby. Buah standby. Ayak kita pun kita akan buat selagi majlis jalan. Sekali jalan. Mana dia biasa kita buat sampai pukul 2 kita tengok keadaan tetamu. 2:30 ke pukul 3 tu kalau kurang kita tutup satu buffet, kita tinggal satu buffet je. Sebab kalau buat 2 buffet pun orang kurang. Bisa petang orang dah kurang kan. Kita tutup tinggal satu buffet je lah. Tapi ayak tu kita memang buat je. Mungkin dalam pukul 3 mungkin dah tinggal 2 jenis. Kalau itu buat banyak kan lebih lagi tak ada ni. Kan. Lepas sembahyang tu kalau anda kata lauk dia ada lebih, saya akan jumpa, saya beritahu lauk sikit-sikit. Anda kata ada lebih lah kan. Kan kenduri tengah banyak. Ada buat bekas tak? Tak ada pula, tapi kita boleh. Saya akan beritahu lah. Dalam pukul 3 tengok keadaan orang macam mana. Saya boleh beritahu. Kalau ada bekas, kita salin lah. Kita salin kepada tuan rumah. Okey. Cuma nanti bagi tahu kat tuan rumah tu lah. Tuan rumah bersama saya jumpa PIC dulu lah. Sebab saya tak ganggu tuan rumah dulu. Pasal dia duduk sambut tetamu kan. Nanti cik Rempak antara je dengan cik lah. Dengan cik Rempak lah kita tentu lah. Okey. Cik lah. Ni. Ada bagi. Sign satu untuk ni cik ni satu dia nak kat saya. Okey cik lah. Terima kasih. Baik. Okey.